Gaji besar tak semestinya kaya. Tapi ramai tak sedar benda ni sampai dah terlambat. Ramai orang fikir orang yang bergaji RM10,000 mesti lebih kaya daripada orang yang bergaji RM1,500 sahaja. Tapi sebenarnya kekayaan bukan terletak pada jumlah gaji. Nak tahu formula kekayaan yang sebenar? Iaitu tabungan tambah harta tolak hutang. Itu dia formulanya. Formula ni guru saya yang bagi, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau kata, kalau ada gaji besar tapi tak ada simpanan, harta pun tak ada, hutang mula bertimbun. Itu sebenarnya belum kaya. Kaya yang sebenar ialah bila kita boleh bertahan tanpa gaji. Dan untuk sampai ke tahap itu, kita kena ada sumber simpanan yang konsisten. Masalahnya, ramai orang susah nak ada simpanan. Jadi, apa solusinya? Tambah pendapatan, kedua, ketiga, dan bina tabung secara berdisiplin. Pakar keuangan di Malaysia, Tuan Azizi Ali pernah berkata, kemahiran yang paling penting sekarang adalah yang boleh buat multiple stream of income. Tak mampu simpan banyak? Mula dengan tabung RM1. Dari situ, bina tabung takaful, tabung raya, tabung pendidikan anak-anak. Percayalah, keajaiban akan berlaku kalau kita konsisten menabung. Tak kisah gaji kecil ataupun besar. Yang penting kena ada tabungan. Jangan tunggu duit lebih dulu baru nak simpan. Simpan dulu, baru akan ada yang lebih. Follow saya untuk lebih banyak tips tentang emas dan keuangan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, klik saja link di bio saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.